3 Julai 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat ini berkasihan, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita masih lagi membincangkan ayat ke-13 hingga 22 dari surah Al-Insan. Bagi kalian yang memiliki tahzib tafsir bin Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-10 semula. Kita sedang bincang ayat ini di muka surat 224 hingga seterusnya daripada kitab tafsir yang mulia ni. Jadi telah saya terangkan pada kuliah yang lalu bahawa ada perkara-perkara yang disebut tentang penghuni syurga. Mereka ni dikelilingi oleh anak-anak syurga yang layan mereka dalam syurga. Mereka berkeadaan muda, segar, berseri, dan tasybih yang dikemukakan oleh Allah dalam Quran menceritakan tentang pemuda-pemuda ni yang telah kita jawab tuhuman kaum musyrikin. Bahawasanya ayat ni merujuk ataupun mengandungi makna tersirat bahawa ada kecenderungan songsang pada umat Islam yang suka kepada yang satu gender dengan mereka. Bukan ini telah saya jawab pada kuliah yang lalu, bahawa umat Islam meyakini bahawa penghuni syurga ni seperti disebut mereka kembali pada fitrah yang sebenar. Perkara-perkara yang masuk dalam kehidupan dinafikan sama sekali pada fitrah umat Islam. Bahkan orang Arab sebelum turunnya Al-Quran pun tak pernah ada kecenderungan seperti itu. Mereka berkata kalau Quran tidak menceritakan buatan songsang, mereka tidak tahu ianya wujud. Dan telah saya uraikan kepada tuan-tuan bagaimana pemuda-pemuda yang bertugas sebagai pelayan dalam syurga ni disifatkan Allah SWT. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Tasybih ni menunjukkan kepada kita bahawa mereka ni seperti mutiara yang bertaburan. Allah tidak menyatakan muntazaman. Lawan kepada manthur ni adalah manzum ataupun muntazam. Bahawa cuba kita lihat dalam kegelapan, kalau manik-manik ini ataupun mutiara ini yang bergemerlapan ni berada dalam posisi bertebaran seperti itu, ia lebih indah daripada tersusun. Dan dia juga mengandungi maksud yang tersirat bahawanya penghuni syurga ni mereka bebas berada di mana saja dalam syurga, dan di situ ada pelayan untuk menghantar kepada mereka apa sahaja mereka perlukan. Jadi menceritakan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan itu, bahawa penghuni syurga ni tidak menjadi tua, tidak berubah dan tidak mati. Bahkan saya mengatakan bahawa kematian akan dijelmakan menjadi seekor kambing yang gemuk, maka dia sembelih di antara batasan syurga yang pernah kita bincangkan dalam surah Al-A'raf yang lalu. Kehidupan akan dijelmakan sebagai kuda yang tegap berjalan di antara batasan syurga, dan diwahyukan kepada mereka, kepada semua yang berada di syurga dan juga dalam neraka, bahawa kehidupan adalah berterusan selepas itu. Jadi kalau kamu melihat mereka dalam perumpamaan Quran ini, kamu melihat wajah mereka yang elok, pakaian mereka, perhiasan mereka, kamu melihat mereka ni seperti mutiara yang tersebar. Ibn Katsir mengatakan tak ada tasbih yang lebih baik daripada tasbih ini, tak ada pemandangan yang lebih indah daripada mutiara yang tersebar di tempat yang begitu indah dalam syurga. Jadi mereka disamakan dengan tersebarnya kerana sifat mereka yang pantas dan cerdas dan cekap dalam melayan ahli syurga. Ini berbeza daripada bidadari. Bidadari mereka digambarkan sebagai mutiara yang tersembunyi kerana mereka tidak diberi tugas untuk melayan orang yang nak makan, nak minum ini. Layanan mereka adalah untuk suami mereka dalam perhubungan suami isteri. Maka itu perbezaan yang ada. Kemudian Allah menyebut secara lebih umum nikmat yang mereka perolehi ini lebih tinggi, lebih agung, kerana dalam hadis yang telah kita pelajari bahawa Ibn Katsir membawakan hadis ini, inna adna ahli jannati manzilatan laman yanzuru fi mulkihi masirata alfai sanatin yanzuru ila aqsahu kama yanzuru ila adnahu. Sungguhnya tempat posisi yang paling rendah bagi penghuni syurga lah seperti seorang melihat kerajaannya seluas perjalanan 2000 tahun. Melihat bahagian paling jauh seperti melihat bahagian yang paling rendah. Ini terbukti galaksi sistem Bima Sakti matahari yang kita nikmati pada hari ini sebenarnya hanya satu daripada sistem yang kecil. Ada ribuan lagi galaksi dan juga sistem matahari yang jauh lebih besar matahari kita, mungkin berjuta kali lebih besar daripada matahari ini. Ini yang dapat dicakupi oleh kekuatan teleskop yang ada pada hari ini. Mungkin satu masa esok ada penemuan baru yang jauh lebih mengagumkan. Ini adalah bukti bagaimana luasnya, hebatnya, besarnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kuliah lalu saya telah bincangkan bagaimana pandangan para ulama terhadap syurga. Apakah syurga itu telah ada ataupun tidak, telah kita bincangkan pada kuliah lalu. Di mana beradanya kita tidak tahu, tapi penemuan sains dan juga geografi moden membuktikan kebenaran semua yang dikatakan ni. Maha benar Allah SWT, maha benar
benar wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saban waktu, saban hari yang telah kita pelajari pada hujung surah Fussilat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tampakkan, zahirkan kepada mereka kebenaran Quran ini masa ke masa, akan membuktikan satu persatu segala yang dikatakan itu adalah benar daripada Allah yang bersifat dengan maha benar. Jadi pakaian ahli syurga ni adalah daripada sutera yang sangat halus, warna hijau, tebal. Mereka dihiasi pula dengan gelang-gelang perak. Jadi maknanya dalam bahasan dikemukakan dalam Daqaiqut Tafsir sebelum ni, sama ada dia merujuk kepada golongan al-abrar muttaqin, lebih tinggi mereka merupakan as-sabiqun al-awwalun, ataupun barangkali yang tafsir lain dikemukakan agaknya ada banyak lah event yang mereka lalui. Ada kalanya mereka memakai perak, ada kalanya memakai emas, barangkali begitu. Allah menyebutkan juga minuman mereka ni antara lain disebut dengan kafur, dan diberikan kepada mereka zanjabil. Jadi zanjabil ni apa pula tuan-tuan? Pernah kita bincangkan sebelum ni, merupakan halia. Apakah halia sama dengan halia yang kita makan di dunia? Barangkali halia yang diberikan ni seperti dikatakan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia merupakan satu benda yang mimbabi taqrib. Segala benda yang ada dalam dunia ini dan disebut namanya di akhirat dalam syurga itu, dia adalah untuk mentakribkan, mudahkan kita untuk faham. Dia tidak akan sama sekali. Laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma. Jadi maknanya apa yang disebut dalam syurga, nikmat syurga yang akan dinikmati itu di dunia, kita mungkin melihat sebahagian daripadanya, tapi sifatnya tentu tidak sama. Tuan-tuan tahu ke bahawa Nabi SAW pernah makan zanjabil? Dalam sebuah hadis Al-Hakim, kisah seorang India yang masuk Islam, seorang raja India disebut oleh Abu Malik Az-Zindani, seorang ulama dari Yaman, bahawa manuskrip ini ataupun makhtutan ini masih lagi wujud di London sebagai satu rujukan bahawa ada kalangan kaum Malabar ini dari Kerala ini yang telah masuk Islam sezaman dengan para sahabat, bahkan dia menjadi sahabat. Dia melihat bulan terbelah langit yang pernah kita bincangkan dalam surah Al-Qamar yang lalu, antara mukjizat Nabi SAW. Bahawasanya dia melihat bulan itu dibelah, maka dia bertanyalah kepada mana-mana pedagang datang dari Arab, kerana mereka merupakan orang Islam sejak zaman itu lagi. Orang Arab telah berniaga ke benua India, dan raja bernama Jakrani Farmas ini mendengar bahawa orang Arab datang daripada tanah Arab, ada Nabi akhir zaman dibangkitkan ke sana. Maka Jakrani Farmas ini telah pergi ke sana, naiki bahtera mencari tempat Nabi SAW, dan sempat berjumpa dengan Nabi dan menyatakan Islam dan menghadiahkan untuk Nabi zanjabil. Ini cerita zanjabil lah tuan-tuan, halia. Tapi bukan waktunya untuk saya cerita kepada tuan-tuan pada waktu ni ya. Ini cerita Nabi minum zanjabil. Para ulama hadis adalah penilaian terhadap kisah Jakrani Farmas ini, tapi disebut oleh Imam Al-Hakim bahawa ini satu-satunya hadis yang menunjukkan bahawa Nabi kita pernah menikmati halia. Kata Syekhuna Dr. Ratib Nabulusi pula dalam tafsirnya, tafsir Nabulusi, bahawasanya halia ni, zanjabil ni sebagai minuman disebut dalam syurga, dia merupakan satu nikmat yang Allah berikan di dunia, bahawa dia mengandungi banyak khasiat. Wallahu a'lam. Ini kerja saintis muslim lah untuk membuktikannya, bahawa dia boleh, yang kita tahu hanya boleh keluarkan angin, boleh merawat, boleh antioksida yang tinggi. Wallahu a'lam. Tapi bagi menggambarkan sebutan Quran terhadap perkara semikian, mungkin ada hikmah ataupun ada satu kelebihan pastinya di situ. Jadi Allah Ta'ala beri mereka minum ni, minuman yang tidak pernah diminum di dunia, yang mana minuman ni digambarkan syaraban tahura, ni akan menyucikan, membersihkan hati mereka daripada sifat dengkinya, iri hati yang pernah kita bincangkan sebelum ni. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, bahawa penghuni syurga ni akan dicabutkan daripada mereka ni perasaan ghil, iaitu rasa dengki, rasa tidak senang kepada orang lain, yang memang ia wujud dalam di mana-mana manusia, termasuk orang beriman. Jadi seperti mana satu riwayat daripada Ali, tahur ni adalah bentuk mubalaghah daripada perkataan tahir, tahur, wazan fa'ul, mubalaghah, maknanya air yang tidak bernajis dan tidak kotor. Ini merupakan satu air yang akan memberikan kepada si muslim, si mukmin ahli syurga ini, keluar dalam peluhnya sebagai satu yang berbau harum, lebih harum daripada kasturi. Maknanya minuman yang mereka minum dalam syurga ni ada aromanya seperti misk, kata Abu Qilabah dan juga Ibrahim An-Nakhai. Mereka diberi makan, akhirnya diberi minuman yang suci, perut mereka pun bersih dan keluar segala bentuk penyakit mazmumah daripada diri, dan ia akan terbiak sebagai keringat peluh yang wangi. Jadi ini adalah kenikmatan yang diberikan kepada ahli syurga. Kisah yang saya rujuk pada kuliah yang lalu berkaitan dengan seorang bernama Iyas Al-Qadhi, bahawa Iyas Al-Qadhi ini adalah seorang manusia yang genius. Nak ceritakan tentang genius beliau sejak daripada kecil. Ada sebuah kisah yang dikemukakan, sama ada ini berlaku kepada kaum Yahudi ataupun kaum Nasara. Biasalah dalam kerajaan Islam, mereka tidak maksa orang lain untuk masuk Islam. Di Baghdad sebagai contohnya, di Istanbul ke, di Morocco ke, di Andalus satu masa dahulu ke, mereka bergaul dengan orang bukan Islam. Kalangan orang bukan Islam yang bijak pandai ini mereka angkat sebagai pensyarah ke, sebagai pengajar di sekolah ke, sekolah tinggi ke, di ma'had ke, di mana, di universiti ke. Ada satu kisah yang menarik saya nak bawa kepada tuan-tuan. Iyas ni dia terkenal sebagai seorang qadhi atau sebagai seorang hakim yang selalu berhukum dengan menggunakan karina. Karina ni maknanya satu bukti yang praktikal. Beliau ni tak bergantung
bergantung kepada dakwaan lisan saja, dia terkemuka. Bila dia dewasa jadi seorang qadhi yang sangat hebat lah, dia dapat mencari tanda yang dapat menghubungkan seorang tu dengan satu benda yang dipertikaikan. Dan nabaha ni, kebijaksanaan Iyas Al-Qadhi ni telah pun zahir, telah pun nampak sejak kecilnya, iaitu satu kisah yang kana yatalaqqa durusahu fi tarikh al-ajam, sami'a yahudiyan fil maktab yaqul ma ahmaqal muslimin yaz'umuna ahlal jannati ya'kulun wa la yuhdithun. Ni ada seorang guru mengajar matematik, ada mengatakan mengajar matematik, mengajarkan tarikh ajam ke. Ni guru ni sama ada Kristian ataupun Yahudi, dalam riwayat yang berbeza. Dia berkata kepada anak-anak muridnya, bodohnya orang Islam bercerita mengatakan bahawa kat syurga besok ahli syurga makan tapi tidak berhadas, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Maka ketawalah budak-budak kecil ni, anak-anak di dalam staff ini, dalam kelas ni, mengetawakan orang Islam. Ni budak-budak Kristian atau budak Yahudi. Faqalahu Iyas, ni budak kecil ni, seorang qadhi yang terkemuka. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh, kita akan jumpa qada beliau ataupun keputusan beliau yang sangat hebat. Terkemuka sebagai seorang yang mempunyai kemampuan luar biasa dari sudut ketapan hukumnya. Iyas ni berkata kepada guru yang menyebabkan anak murid ketawakan orang Islam ni, dia kata, afakullu ma ta'kuluhu tuhdithu? Guru, adakah setiap benda yang tuan makan, tuan akan keluarkan sebagai benda najis? Hadas ni berarti hadas besar dan kecil, makna berak atau kencing lah. Maka guru menjawab, qala la, li'anna Allah Ta'ala yaj'al ba'dahu ghidha'an. Pandai pula dia jawab. Dia kata bahawa kita makan tak semua keluar sebagai najis, ada yang retain dalam tubuh kita kerana dia adalah zat yang berguna untuk binaan sel dan sebagainya. Maka Iyas berkata pada guru yang menyebabkan budak-budak ketawakan orang Islam tadi, falima tunkiru ayyaj'alallahu ta'ala kullama ya'kuluhu ahlul jannati ghizaan. Kalau tuan mengatakan bahawa mungkin berlaku sebahagian makanan itu tidak keluar, dia akan disimpan dalam badan sebagai satu zat, mengkali untuk percambahan anggotanya, sel-sel badannya, sel darah dan sebagainya keluar, sebagainya disimpan dalam badan. Kalau itu berlaku di dunia, mengapa tuan menafikan di akhirat Allah mampu menjadikan semua yang dimakan itu merupakan ghiza, semua yang dimakan itu menjadi zat untuk tubuh? Fabuhital ladzi kafar. Sekarang guru yang menyebabkan anak-anak ketawa tadi kini bungkamlah, kerana Iyas telah beri kepadanya satu kata-kata ataupun satu jawapan, satu perumpamaan yang menyebabkan tak dapat dia menjawab kembali. Kamu kata kamu ketawakan orang Islam. Orang Islam mengatakan bahawa besok dalam syurga mereka makan tidak kentut, tidak buang air besar, buang air kecil. Kenapa kamu ketawakan? Kalau kat dunia kamu tidak menolak kemungkinan berarti sebahagian makanan yang kita makan itu akan kekal tubuh, tidak keluar sebagai najis, apakah perkara itu tidak mampu dilakukan oleh Allah untuk semua makanan yang kita makan? Kerana makanan syurga semuanya merupakan sifatnya tahur, bersih. Maka ketajaman pemikiran budak yang namanya Iyas ini menyebabkan gurunya terkejut, mengatakan, moga Allah matikan kau nak. Dia tahu bahawa budak ni besar nanti akan jadi seorang Islam yang hebat, yang akan membungkamkan, mengalahkan semua musuhnya. Hujah-hujahnya saya hebat. Saya kecil lagi dah nampak kebijaksanaannya. Saja tuan-tuan, saya cerita orang macam ni kerana ni pernah kita bincangkan satu masa dahulu tau. Seorang yang Allah kurniakan kepadanya dipanggil firasat, ketajaman akal berfikir. Ni pernah kita bincangkan dulu dalam surah Yusuf sebagai contohnya. Ingat tak ayat yang pernah kita bincangkan dahulu? Dalam ayat ke-21 contohnya surah Yusuf pernah kita bincangkan dulu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala dhi ishtarahu min misr imraati akrimi mathwahu asa yanfa'na aw nattakhizahu walada. Ingat tak? Ni katalah yang belinya daripada Mesir ni kepada isterinya, muliakan, akrimi mathwa asa yanfa'na aw nattakhizahu walada. Mula kita bincangkan yang jadi ibu angkat kepada Nabi Yusuf ni, bapa angkatnya berkata, kita ambillah budak ni, moga dia beri manfaat. Ini firasat tuan-tuan. Dan pernah kita bincangkan juga surah Hijr yang lalu, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Ingat tak perkataan tawassum, tafarus? Hebat tau. Nama sebenarnya Iyas bin Muawiyah bin Qurra bin Al-Muzani, yang kunyahnya merupakan Abu Wa'ilah ataupun Abu Wathilah ni, seorang tabi'i. Datuknya pernah jumpa dengan Rasulullah SAW. Ni kisah yang saya bawakan kerana ayat ni dirujuk juga dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Qurtubi, tafsir Jarir Tabari. Bahawasanya orang yang masuk syurga ni, apa yang dia makan tidak akan keluar sebagai najis, dia akan keluar sebagai peluh yang wangi. Tapi perkara ini dinafikan oleh seorang kafir yang berusaha untuk menyebabkan orang Islam dia tertawakan. Kini Iyas mampu menjawab, memberikan contoh yang mana telah membungkamkannya. Iyas ni menariklah kisahnya tuan. Nanti kita tiba waktunya kita akan bincangkan lebih lanjut. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi diterbitkan dengan kerjasama Wakaf IKIM. Jom jadi sebahagian